Okey, seterusnya adalah computer workstation ergonomik. Maksudnya bila kita menggunakan komputer, kita kena tahu apa ergonomik, apa itu ergonomik dan apa kedudukan ergonomik yang patut kita amalkan lah bila kita nak menggunakan komputer. Sebab kita nak elakkan berlakunya ada masalah kesihatan. Okey, bila kita nak setting kedudukan workstation kita dalam keadaan ergonomik, apa yang perlu kita consider, di mana ekonomi ni merujuk kepada kita nak meminimumkan kecederaan ataupun ketidakselesaan semasa kita menggunakan komputer. Kadang-kadang kalau kita kerja office, contohnya kita menggunakan komputer ni dalam lebih kurang 7 hingga 8 jam kan. Jadi kita perlu ada keadaan yang ekonomik lah. Jadi step yang perlu kita follow iaitu position monitor tu mestilah betul dan kita kena guna adjustable chair, kerusi yang boleh laras dan kita kena ambil kedudukan yang proper, yang betul masa kita nak typing pada keyboard. Dan kadang-kadang kita kena take breaks lah. Maksudnya kita kena rehat seketika, kita kena pandang luar, pandang benda yang hijau, pokok dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan mata kita lah. Dan kita boleh buat senaman ringkas seketika ketika kita take breaks tu lah. Dan kita kena pastikan pencahayaan yang sesuai ketika kita menggunakan laptop. Jadi kita boleh adjust cahaya dekat kita punya setting komputer ataupun pencahayaan bilik tersebut lah. Okey, apa yang perlu kita cegah, kita prevention, iaitu kita kena elakkan stesen kerja komputer kita tu dalam keadaan yang tidak betul, yang boleh menyebabkan kita dapat kecederaan lah. Kadang-kadang bila kita salah pegang mouse, kita boleh kena tunnel carpal. Tunnel carpal ni macam tangan kita dah tak boleh bergerak ataupun kita punya pergerakan jari ni macam sakit lah. Jadi menyebabkan kecederaan lah. Itu untuk mouse. Kalau untuk kedudukan monitor, boleh menyebabkan leher kita ni sakit, position kita tu salah. Jadi memberi kesan lah kepada jangka hayat panjang. Dan kita perlu tahu tanda-tanda amaran sekiranya kita punya kesihatan ni tidak baiklah. Maksudnya kita dah rasa tangan kita kejang, sakit kan. Itu maybe efek daripada penggunaan mouse yang salah dan sebagainya. Dan kita kena tahu proper workstation setup yang betul untuk memastikan elakkan berlakunya injured tersebut lah. Okey, warning sign maksudnya amaran, tanda amaran bila kita rasa kita punya belakang ni tegang, leher kita ni rasa macam sakit, bahu kita macam bila kita gerak tu dia jadi sakit, ataupun tangan kita sakit, pergelangan tangan kita pun sakit, ataupun kita rasa sakit kepala, ataupun mata kita ni rasa macam sakit pun boleh jadi kita tak set up workstation kita tu dengan keadaan yang ekonomik lah. Okey, economic workstation, apa yang kita kena buat, kita kena laraskan kedudukan yang betul, monitor, keyboard, mouse, kerusi semua dalam keadaan jarak yang betul lah, dan kedudukan yang betul, cara kita guna mouse pun kena betul, dan kita kena renggangkan otot kita kalau rasa kita punya masa tu tired, masa kita sakit, rasa tegang, kita kena rest, kita kena buat senaman lah. Dan take mini breaks. Maksudnya contohnya dalam 2 jam kita guna komputer ataupun 1 jam tu kita guna komputer, kita kena rest seketika lah. Contohnya kita kalau kita buat senaman seketika lah pun boleh. Ni normal biasa orang guna komputer macam ni kan, tapi sebenarnya postur tubuh ni salah dia punya menyebabkan tulang belakang kita ni melengkung, kita sakit. Contoh ni dekat office kita punya kedudukan tidak ekonomik. Contohnya kedudukan chair, kursi itu pun salah.
mouse, cara pegang pun salah, kedudukan monitor pun salah dan sebagainya. Jadi ini adalah ideal workstation yang okey yang boleh korang follow. Contohnya kedudukan monitor antara dengan mata dia mesti selaras. Postur tubuh kursi yang boleh di-adjust ikut ketinggian. Dekat kaki ni pun kita akan letak something bangku ataupun apa-apalah untuk kita nak tinggikan sikit kaki kita tu agar dia mendatar elok lah pada kedudukan yang sepatutnya. Jadi kena semak balik lah cara position yang ekonomik. Okay, ini pun contoh lah pencahayaan pencahayaan, position. Okay, ini dari segi kategori pemilihan kerusi kerusi yang kita gunakan, ketinggian dia di mana keyboard tu mesti bawah siku, kaki tu rata di atas lantai ataupun kita boleh letak bangku untuk bagi kita punya kaki tu tegak lah dan bersandar ke kerusi. Jadi kita punya bahu, leher, lengan tu akan rasa free lah. Dia tak rasa lenguh Dan kita kena guna armrest kalau ada lah. Kalau rasa nak beli pun boleh lah. Armrest untuk mengurangkan sakit bila kita guna mouse lama-lama. Okey, ini adalah keyboard di mana keyboard ni dia biasanya duduk dalam keadaan ketinggian siku sahaja. Dia mesti duduk dalam keadaan meja yang rata dan kecondongan negatif, contohnya negative tilt if on tray. Maksudnya kecondongan negatif ni jika dia duduk atas ruang yang macam condong lah, dan pastikan pergelangan tangan tu lurus, jari kita relax dan kita boleh letak tapak tangan kita tu dekat atas meja bersama dengan mouse dan jangan sesekali letakkan pergelangan tangan kita tu pada sebarang permukaan lah. Jadi kita kena consider. Okay, seterusnya monitor. Monitor mestilah jarak dia lebih kurang panjang lengan kita lah. Kalau lengan kita tu dalam berapa kaki kan, kita kena adjust lah ikut kita punya panjang lengan, dan baris atas tab tu hendaklah dalam ketinggian mata. Maksudnya susunan monitor dengan mata tu dia selari dan kurangkan silau cahaya pencahayaan pada skrin. Jadi kita boleh adjust lah dia punya kecerahan cahaya ikut kesesuaian. Lepas tu yang ni penting lah dalam 1 jam ke kita mini breaks, kita take breaks sekejap lah, sama ada kita pergi mesin photostat ke, kita bergerak pergi toilet ke, kita buat senaman ke, at least kita rehatkan mata kita direct. Tak adalah direct 2 jam tu kita menghadap laptop ataupun komputer je. Ni contoh yang tak betul lah. Okay. Dan seterusnya untuk mengelakkan berlakunya injured bila kita menggunakan komputer, kita boleh buat beberapa exercise lah dekat office ataupun dekat workstation kita. Contohnya kita nak mengurangkan kecederaan yang besar lah, maksudnya contohnya kita kena slip disc dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya kita estimate dalam 5 minit lah, dalam setiap 1 jam kita guna komputer, kita rehat dalam lebih kurang 5 minit. Di mana kita boleh buat beberapa senaman ringkas untuk elakkan ketegangan otot kita lah, dan kita boleh buat contohnya kepalkan tangan kita, kita ulang agar renggangan ataupun ketegangan otot tu kita rasa berkurang lah. Okay, ni contoh ni untuk bahu, shoulder dan belakang Jadi apa exercise kita boleh buat macam animation ni lah. Dia boleh pusing kiri, pusing kanan, dia ada kedudukan dia lah yang korang boleh amalkan senaman ringkas. Yang ni pula untuk senaman bagi kepala dan juga leher. Contoh kita move lah, kita move kanan kiri pusing macam tu lah bagi otot kita tak tegang. Dan ini adalah beberapa exercise yang kita boleh buat. Dia macam exercise yang ringan sahajalah. Dalam 10 hingga 20 second kita renggangkan tangan ke depan. Contoh step 1. Seterusnya kita renggang ke atas dalam 15 second, 10 second. Lepas tu kita buat renggangan ke belakang lah setiap side kanan, kiri. Yang ni ketiga
3. Seterusnya kita buat renggangan ke atas. Ni dalam lebih kurang 15 hingga 20 second lah. Yang ni boleh amalkan. Ini senaman ringkas lah untuk mengelakkan kejederaan bila kita menggunakan komputer terlalu lama. Okey, ni pun sambungan daripada exercise ringan tadi. Korang boleh buat injek bahu ni, naik ke atas, bahu naik ke atas, macam tu lah. Dan seterusnya kita buat renggangan tangan pusing ke belakang. Kita boleh buat renggan jari untuk jari dan sebagainya. Yang ni korang boleh tengok lah daripada slide ni, nanti korang boleh follow step by step.